Penunggang motosikal ciluk tak lepas sebabkan kemalangan. Seorang lelaki mencari penunggang motosikal yang menyebabkan adiknya terlibat dalam satu kemalangan di Taman Mutiara Rini, Skudai, Johor. Melalui satu rakaman video yang tular, adiknya yang menaiki motosikal berwarna merah terlibat dengan satu kemalangan di jalan raya yang berlanggar dengan sebuah kereta Toyota Camry. Walau bagaimanapun, seorang lagi penunggang motosikal yang memakai baju berwarna hitam dipercayai menjadi punca kemalangan itu berlaku. Menerusi rakaman kamera papan pemuka dashcam kereta Toyota terbabit, penunggang motosikal KTM dilihat cuba menukar lorong tanpa melihat ke arah belakang terlebih dahulu. Ini mengakibatkan sebuah motosikal berwarna merah tidak sempat mengelak lalu mengakibatkan kemalangan dan berlanggar dengan kereta Toyota Camry tersebut. Apa soal jadi? Jalan sempit. Ha? Kita nak masuk sini jalan sempit, dia laju. Ya. Kalau nak macam mana nak tak pergi tepi. Ni kena settle macam mana? Macam mana nak settle ni? Ha? Laju jangan laju. Saya boleh kau cakap dalam hati. Ni jangan orang masuk sudah. Apa masuk? Aduh, apa? Tepi. Ni panggil polis dulu datang ni. Mana motor yang kena tu motor?